Rules untuk Heiken-Nashi ni tuan-tuan puan-puan, dia ada 3 je rules dia. Alright. Saya tunjuk satu contoh Heiken-Nashi. Okey. 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 Ini adalah rules yang pertama di dalam Heiken-Nashi, yang mana long body versus short body. Okey, kita boleh lihat untuk bullish candle ataupun bearish candle, long body adalah lebih bagus berbanding short body. Itu adalah rules pertama di dalam Heiken-Nashi. Yang kedua, long shadow versus short shadow. Yang mana short shadow adalah lebih bagus berbanding long shadow. Kenapa? Alright, long shadow indicate dalam keadaan market yang bullish, long shadow indicate tekanan daripada grup-grup seller sangat kuat dekat sini. Begitu juga untuk bearish candle, lower wick dekat sini. Jika you lihat lower wick dekat sini ataupun lower shadow, jika dia lebih panjang berbanding yang ini tidak bagus yang panjang ni tak bagus berbanding yang pendek. Ini adalah rules number 2 dan ini adalah rules number 3. Heiken-Nashi, shadow versus without shadow. Okey, kalau dalam keadaan bullish candle bullish candle yang ada lower shadow ataupun lower wick adalah tidak bagus berbanding bullish candle yang tidak ada low wick. Meanwhile, untuk bearish candle yang tidak ada upper wick adalah lebih bagus berbanding bearish candle yang mempunyai upper wick. Nak ke chart terus Dalam kes ini, kita boleh lihat bullish candle adalah satu keadaan yang bullish candle yang lower wick. Bermaksud ini adalah satu kenaikan yang bagus di H4 ketika itulah tetapi selepas itu kita boleh lihat dekat sebelah tu ada candle bullish juga, tetapi bullish candle tersebut mempunyai lower wick. Ini indicate kenaikan tersebut melemah. Right, ini adalah satu konsep asas yang mudah dan jika you all nak trade berdasarkan Heiken-Nashi sebagai satu contoh, you boleh gunakan candle itself dan juga you boleh gunakan a risk to reward ratio. Okey, sebagai satu contoh dekat sini, kalau saya zoom in, ini adalah candle yang mempunyai upper wick. Bearish candle yang mempunyai upper wick. Ini menunjukkan satu penurunan yang tidak begitu strong berbanding this candle. Okey. So, macam mana you nak buat projection? Sebelum saya nak cerita you nak buat projection macam mana, you boleh follow sahaja short position ketika ini sehingga market keluar ataupun candle keluar bullish candle. Okay, kalau you nak buat projection, one of the method yang you boleh guna pakai adalah risk to reward based on Heiken-Nashi. Bermaksud, okay, you nampak dekat sini kan? Alright, dekat mana you nak masuk? Saya dah bagi pending order 1, 2, okay. Where is the next potential target? Based on 1 to 1.5 TP, 1 to 2 TP kan? Sini you boleh dapat projection bila you terjemahkan ke dalam bentuk candlestick. Ini adalah salah satu konsep yang you all boleh apply selain daripada penggunaan Japanese candlestick Okay. Kalau dari satu sudut pandang Heiken-Nashi, dari sudut pandang Kage-Ashi, dia ni macam game ular Nokia, game ular Nokia tu. Kalau you all tengok, dia konsep Kage-Ashi ni, dia ada yin and yang, shoulder and waist. Right. Di mana jika price memecahkan this support level, tendensi market lebih kecenderungan untuk membuat satu kenaikan lagi jika price membuat satu penurunan melebihi level 61.99. Right, for information, I learn Kage-Ashi from Mr. Noritaka Okamoto. Dia adalah guru saya
untuk Kageashi. Dalam Kageashi ni dia ada Ichidan Nuki, dia ada Nidan Nuki, kan? Dia ada Tengu. Banyak benda lah di dalam Kageashi. Right. Saya bagi sudut pandang yang berbeza supaya you all boleh mergekan analisis you dengan beberapa teknik. Okay. So